bulan puasa ni sebenarnya seronok. Ramai-ramai sajak dulu kan berlakon Melayu masa masa puasa rasa macam perempuan sangat. Sebab kita bangun pagi, bersahur, sediakan makan. Lepas tu bila lelaki balik kita sediakan untuk lauk apa tu berbuka puasa. Dulu masa hidup dengan lelaki Melayu kan tak adalah kaya sangat. Tapi kan masak sardin tu rasa macam bahagia je hidup. Ha. Dulu sajak dengan lelaki saya panggil apa tu dia panggil saja ayang, saya panggil dia B. Ayang. Ayo, mak rindu no. Malah macam tu. Ada tak sanggup I panggil dia B? Siapa nak jadi BR? B? Tak B? Boleh tak? Ada tak siapa nak panggil I B? Laki orang kejap. Tak laki I dululah. Apa laki orang pula? Zaman I budak-budak lagi. Dah berlaki dah. Terima kasih Kak. Masa berlaki tu dulu pernah tak berbuka puasa? Berbuka puasa sama lelaki. Lepas tu B saja panggil Ayan depan kawan-kawan dia lah. Yelah.